Welcome and welcome back to Budget by Myra. Welcome and welcome back to Budget by Myra. Assalamualaikum and hi guys. So kembali lagi dalam YouTube channel Budget by Myra. I am Humaira and you can call me Myra. Jadi guys, hari ini kita akan buat cash stuffing untuk kita punya saving challenge. Saving challenge hari ini. So kita masukkan dahulu terlebih dahulu RM20. Okay guys, RM20. 20. Mana sudah kita punya ini. Jadi RM20 lekat dulu. Okay. Selepas tu RM10. 35. 30 lah. 30. Try 30. Sepatutnya hari ini RM50. So 10, 20, 30. Alhamdulillah cukup. So RM30. Jadi settle lah sudah dia RM30. Jadi total sekarang adalah 20, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, kita kira 100 sudahkah dia? Okey, kita kira. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, 5. 50 sudah kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50. So, ngambil kan? April ni RM100 dalam ni. So, yang lain ni saya sudah masukkan ke dalam PNG. Alhamdulillah. Agak penat ya sekarang ni. Kandungan masuk 7 bulan sudah. So, bernafas pun agak susah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi guys, itulah saja saya punya cash stuffing untuk hari ini. Semoga kita berjumpa di kemudian hari lagi insya-Allah. Jangan lupa komen, like dan subscribe saya. Okay, bye.